Assalamualaikum rakan-rakan trading sekalian, this is Apit Trader. Semalam aku ada upload 2 video berkaitan dengan FCPO dan aku ada mention lah yang aku actually sebenarnya dah trade FCPO since bulan 3 tahun ni. Okay, so dah kira 8 bulan lah aku berada dalam dalam FCPO kan. So dalam video yang lepas aku ada share dekat korang semua teknik yang aku pakai untuk trade FCPO. Okay, dan aku juga dah buat backtesting teknik FCPO, teknik op yang okay, basically teknik yang aku pakai dekat FCPO adalah teknik yang dinamakan op, opening range breakout, dan aku ada buat keluar satu video backtesting teknik op dekat bulan bulan September tahun ni lah, 2025, dan ini adalah result dia. So guys, maybe kalau korang perasan lah, bila korang tengok video aku pada bulan September tu, actually ada few things yang aku tak nak mention dekat dalam video tu, tapi for the sake of the simplicity on that video, aku tak mention lah. Okay, so secara kebetulan apa yang korang nampak dekat backtesting September, pada backtesting teknik op dekat bulan September, memang korang nampak a very beautiful equity growth lah. Okay, ini aku main 2 lot kan, dan winning dia punya win rate pun agak cantik. Tapi sebenarnya guys, untuk backtesting yang aku buat semalam, okay, yang aku buat upload video semalam, backtesting tu sebenarnya aku hanya memang fully trade based on this two lah, which is 50 minute open range dengan ada fair value gap. Okay, namun kalau korang buat backtesting teknik ni dekat bulan yang lain, korang akan dapati korang punya win rate rendah lah. Okay, this is the truth. Okay, so sebenarnya guys, untuk trade teknik ni korang kena fine tune lagi lah. Okay, dan aku ambil masa banyak bulan lah untuk fine tune teknik ni kan. Apa yang perlu aku cari, apa yang perlu aku buat untuk make sure yang setiap bulan aku nak konsisten buat duit dekat FCPO kan. So aku cari banyak benda, aku buat banyak benda, buat banyak backtesting, dan aku ada few rules yang aku tak mention dekat video semalam lah. So memang aku, macam aku cakap, for the sake of the simplicity of that backtesting, aku memang just follow exactly apa yang aku ajar dekat korang dekat video pertama sekali, which yang di mana aku reveal aku punya strategi kan dekat FCPO. So memang aku tak ceritakan aku punya another rules. Okay, so untuk backtesting bulan Oktober yang aku dah janji nak buat untuk korang semua, untuk backtesting bulan Oktober ni, kalau korang buat backtesting bulan Oktober hanya menggunakan this entry model saja, tanpa ada additional rules, eventually korang akan rugi lah bulan Oktober. Okay, so korang kena tambah multiple rules, dan bila aku tambah rules ni dan aku apply dekat semua bulan backtesting, aku dapati result aku konsisten lah. Okay, aku tak ada dindong-dindong, sekejap rugi, sekejap untung, tak, memang konsisten. Average aku boleh buat dalam 3 ke 4 ribu sebulan untuk trade 2 lot guna rules, guna model ni tambah new rules. Okay, dan so hari ni aku akan reveal apa itu rules dia, dan rules dia sangat-sangat simple je sebenarnya. So that, but aku akan reveal rules tu, dan kita akan terus buat backtesting kat bulan Oktober lah. So this is the rules yang aku ni. So this is okay. So this is the setup yang ni lah, setup yang aku ajar korang. 50 minute break edit test plus FGG guna limit order. So this is the kind of the visualization macam mana kita nak entry trade kan. Dan this is the rules, okay, yang aku nak share kat korang semua. Okay, untuk entry mode. Okay, so semalam apa yang aku buat backtesting kat bulan September, aku hanya follow this entry model.
Okay, tanpa guna another things lah. Okay, dan this is the thing yang aku another rules yang korang boleh baca sendiri. Tapi rules yang paling penting dekat sini adalah ni lah hardcore rules. Okay, which is yang pertama, only execute trade pada waktu pagi. So basically FCPO buka 10.30 kan. So basically kita akan tunggu first 50 minit candle terbentuk. So kita akan start trade 10.45 dan sampai 12.30. So aku punya setup ni berkesan hanya pada waktu pagi saja. Okay, so kita within sesi pagi saja kita akan cari entry. Kalau tak ada entry pada sesi pagi, kita akan let go. Kita tak akan entry lah. Dan kalau korang perasan, secara kebetulan pada bulan September banyak setup terjadi pada waktu pagi lah. Okay, samalah secara kebetulan. Tapi kalau korang tengok, kalau kita buat backtesting dekat bulan lain, ada certain bulan setup tu terjadi pada waktu petang. Dan most of the time setup ni terjadi bila setup tu terjadi waktu petang, most of the time dia akan choppy lah, sangat-sangat choppy. Okay, so ni another rules. Bila entry waktu pagi, aku boleh bawa sampai ke petang untuk trade stop loss. Dan another hardcore rules, FVG mesti lekat dengan 50 minute range. Kalau dia terbentuk alone, aku tak ambil trade tu. So this is another hardcore rules lah. So bila mana kita ni FGV yang lain kuning ni, FGV ni mesti terjadi dekat 50 minute range. Kalau FGV ni terjadi dekat atas tanpa ada gabungan dengan 50 minute high ni, 50 minute range ni, itu is a low probability setup dan aku takkan ambil setup tu. Okay, so this is another 3 additional rules yang wajib kita pakai. Akulah untuk sistem aku pakai so that aku ada consistent win rate aku dan consistent buat profit lah dekat market SCPO. So now, without further ado, kita akan jump into the chart. Kita akan tekan button replay dan kita akan buat backtest pada bulan Oktober. Kita akan start pada bulan Oktober. Okay, so now macam biasa, ni 5 minute time frame 50 minute time frame this one. So ni ni kita tukar pada 50 minute time frame. Ni aku dah banyak maan sebab aku dah buat backtesting. Okay, macam biasa kita tunggu FVG terbentuk. So dekat sini kita nampak dah break 50 minute high. Now kita akan buat kita punya range. Bukan range kita punya fair value gap. Dan kita akan buat buy limit dekat atas ni seperti yang mana aku dah ajar korang. Okay, dan kita tengok hit tak. Okay, ni tak hit. Tapi trade ni, setup ni valid sampai 12.30 lah. Kalau dia tak hit 12.30, so kita akan cancel lah entry kita. Ingat trade execution hanya pada sesi pagi saja. Okay, ni pukul berapa? 11.45. So kita ada lagi 30 minit sebelum ni. Okay, now pukul 12.10 dia hit. So trade ni valid lah. Trade ni valid dan kita akan ni nak masuk sesi petang, kita akan bawa sampai sesi petang. Dan stop loss kita, ingat, okay, another hardcore rules aku, stop loss kita akan guna soft stop loss lah. So stop loss kita dekat first candle of fair value gap. Satu ni fair value gap kita, ni first candle, second candle, ni third candle. So stop loss kita akan guna soft stop loss yang di mana bila mana ada candle break candle 5 minute close below kita punya stop loss, baru kita exit So kita tengok ni dah pukul 12.25. Okay, TP. Okay, so dan untuk trailing stop loss, okay, macam last time, backtesting last time, aku share korang semua TP stick dengan 20 tick kan. So actually dia yang paling best
bukan paling best, dia yang paling the best adalah kita trade stop loss kita lah. Trade stop loss selepas second momentum coming in. So price bergerak based on momentum guys. So price bergerak first momentum, dia pull back second momentum. Aku akan trail aku punya stop loss bila mana kita most of the time kita akan entry dekat first momentum. Dan aku akan start trade bila mana price dah buat pull back dan price dah start buat second momentum. Itu cara aku lah. So untuk backtesting kali ni kita akan buat stop loss yang sama, trade yang sama, tapi again trade pun aku tak buat hard stop trade. Aku akan soft lah. Maksudnya aku takkan buat order siap-siap lah. Okay, aku akan trail soft lah. Kau faham yang maksud dia? Bukan hard stop lah, soft stop lah. Okay, close below baru aku ni. So contoh macam ni aku punya soft stop aku akan letak kat sini. So bila mana dia dah ada, sebab ni dah ada momentum kan, so aku dah naikkan stop loss aku kat situ. Okay, aku tengok dia ada break tak this area, sebab this area nampak macam kuat. Okay, so kita tengok dia mampu tak break. Okay, mampu. Sorry So bila dia dah break sini, aku akan naikkan stop loss aku kat sini. Okay, now dia dah break lagi kan. So ni aku dah start trail lah. Aku dah start trail. Okay, aku dah start trail. Yang ni ni sebab ini candle ni tak break new high, so aku maintain aku punya trail. Okay, ni dia dah break nampak. Candle dah close below my trailing stop loss, aku exit lah. Okay, macam tu. This is how aku manage aku punya ni. So next kita akan pergi ke next day. Okay, next day. Okay, sama kita tunggu. Okay, ni kotak ni sebenarnya sebab aku dah buat backtest kan. So kat sini korang kena buat mark lah 50 minit macam biasa 50 minit high dan 50 minit low. Tengok ada tak breakout. Ni pukul berapa dah? 11.20 baru. So nampak macam tak ada breakout. Okay, kat sini kita tak nampak ada apa-apa fair value gap ke apa-apa. 11.45 11.50. Okay, kat sini nampak kat sini nampak macam ada fair value gap kat sini. Tetapi again macam aku cakap guys, fair value gap ni tak valid lah. Sebab apa? Fair value gap ni dia tak lekat dengan 50 minute high. So kat sini aku takkan ambil trade ni sebab it's a bagi aku it's a low probability setup. Okay, so aku akan let go je lah trade ni. Okay, aku akan let go trade tu. So eventually okay, trade ni naik dan it's okay lah, aku tak kisah lah sebab aku memang tak ada setup aku. Okay, now kita akan cepatkan, kita akan move to the next day which is 3 Oktober. Okay, 3 Oktober ni first ni candle 5 minit, candle 10 minit. Now dah 3 candle terbentuk 5 minit candle. So this is 50 minute high and low. Okay, ni aku buang. Now kita tunggu dia ada break above ataupun break below ke tak. Okay, ni ada. So dekat sini nampak ada fair value gap dekat sini. Tapi again, walaupun setup ni nampak cantik kan, tetapi disebabkan aku tak boleh nak entry dah. Sebab ingat execution kita hanya pada sesi pagi. So aku akan let go lah trade ni. Okay, aku akan let go trade ni. Okay, the next day. Okay, the next day macam ada setup ni kat sini. Okay, kat sini aku akan ambil lah sebab trade berlangsung pada waktu pagi
Dan trade ni berlaku, fair value gap dia lekat dengan 15 minute low kat sini. So aku akan buat sell limit. Aku buat sell limit kat di sini lah, dekat tengah ni. Dia kalau kotak ni besar, selalunya aku nak ambil tengah, so that aku dapat a very low entry lah, low risk entry lah. Kalau aku letak kat sini, dia macam besar sangat, besar sikit dia punya entry. Okay, the hit. So kita punya stop loss macam biasa, kita guna soft stop loss dekat atas ni So ingat, ini the first momentum. Now aku akan tunggu second momentum sebelum aku trail. Aku tunggu second momentum Okay, nampak? Ni dah ada second momentum. So aku akan trail. Aku punya stop loss sekarang ni aku dah letak dekat break even lah kat sini. Kalau ada candle close above break even aku akan exit lah. Tengok ada tak momentum. Okay, ni kita just maintain kita punya, sebab tak nampak lagi candle momentum. Okay, tak nampak lagi candle momentum kat sini. Dekat sini sebenarnya kalau kita tengok, ni dia dah break new high tau candle ni, tapi dia tak close kuat. So maybe bila aku akan tengok based on price action lah kan, bila mana aku trail. So ni bagi aku belum lagi lah, tak payah trail lagi. Okay, yang ni mungkin aku akan trail lah. So kalau ada candle yang dah break this, sebab dia dah close cantik sini, so kalau ada next candle yang close above this one, aku akan exit lah. Okay, now kat sini nampak, kat sini dia dah menjunam. Yang ni kita boleh trail kat sini lah. Ataupun kita, sebab kita dah sekarang ni, ingat kita scalper guys. So scalper, korang boleh, orang cakap apa, boleh decide. Scalper bukan boleh decide. Scalper ni kita, kalau korang ada masa untuk trade, korang trade lah. Tapi kalau korang tak ada masa, korang boleh set TP dekat 20 tick pun okay juga, profitable juga. So tapi maksud aku sekarang ni scalper, dia tak nak, kita tak penting sangat big move ni. As long as kita dapat buat multiple R lebih daripada apa kita risikokan, that's good enough lah. So now aku akan letak aku punya stop loss kalau dia break atas break candle ni lah. Okay, tengok macam mana. Okay, now nampak kat sini. Yang ni nampak dia dah break atas kat sini. So dia dah break candle ni, dia dah break candle yang dah breakdown ni kan. So dekat sini actually bagi aku personally boleh exit, ataupun kalau kita nak stick dekat sini pun boleh. Tapi aku rasa kat sini aku akan terus exit lah. Okay. Okay, eventually kita akan exit juga kat area sini lah. Okay. Alright, so now kita akan move to the next day. So kat sini dia ada breakout, tetapi aku takkan ambil lah sebab tak ada fair value gap. Okay, so kat sini kita chill. So kita move to the next day. So far kita ambil 2 trade, 2 untung. Okay, now nampak kat sini ada fair value gap. Okay, so sekarang ni last time dekat rules aku tulis tu, aku cakap fair value gap kena lekat nanti. Tapi kalau fair value gap dia dekat bawah bawah area sini, okay, bawah 15 minute low, kita boleh ambil. Walaupun dia tak lekat dengan 15 minute range, boleh ambil. Okay, so tapi kalau fair value gap dia kat atas, okay, kat sini kita better jangan ambil lah. Okay, better jangan ambil, kita let go saja. Itu low probability setup lah. Okay, so kat sini hit kita punya ni, stop loss kita dekat macam biasa dekat the first FVG candle.
So nampak ni dia terus breakout. So dekat sini kita, yang ni aku prefer kalau besar macam ni kan, kita boleh change to 1 minute untuk trail. Tapi kat sini aku letak sini dulu lah. Aku nak tengok next candle macam mana. So bila dah ada ni, sebab dia punya ni dah besar. Okay, again, tadi aku cakap aku hanya start trade bila mana ada second momentum kan. Ini baru first momentum. Tapi bila kalau first momentum tu dah bagi untung banyak macam ni kan, ni kalau kita entry kat sini, kita dah untung 30 tick kat sini. Kita just terus trade je, tak perlu nak, orang cakap apa, tak perlu nak hold lah, tak perlu nak start trade dekat second momentum lah. So korang kena bijak lah react dengan market. Okay, kena bijak react dengan market. So aku akan trade kat sini. Okay, ni aku akan trade maybe kat sini lah, sebab ni pun dah profit banyak kan. Even kat sini pun kalau korang nak exit pun okay saja, ataupun nak exit satu lot pun okay saja kan, tak ada masalah. So kat sini aku akan tengok ni. Okay, so ni, so nampak dia dah break this momentum candle. Now aku akan exit lah. Okay, so kita dah entry 3 entry dan ketiga-tiga win. So this is the advantage lah bila kita, orang cakap apa, advantage bila kita ada specific rules untuk entry kan. Menjadikan kita punya trade sangat-sangat less, okay, less trade, dan win rate kita pun eventually improve lah. Okay, ni 10.5 the next day. Okay, so now kita tengok ada tak breakout kat sini. Okay, kat sini dah dekat pukul 12. Okay, nothing particular means that nothing, tak ada setup. So kita let go saja hari ni, no trade. Okay, so now kita dah masuk second week of October dah. Okay, let's see how, kalau ada dikasih setup yang menarik. Okay, kat sini okay, so kat sini ada setup. So kita akan tengok, kita akan ambil setup ni. Nampak dia ada ni, dia breakout FVG, fair value gap ada kat sini. Tapi okay, untuk trade ni kalau kita tengok konteks kan, ini sebenarnya not a very good breakout lah. Sebab apa? Dekat sini kita nampak 1, 2, 3, 4, ada 4 touch very strong supply area kat sini lah. So personally kalau tanya aku, walaupun ada setup kat sini, mungkin aku tak ambil lah trade ni, sebab dia dekat dengan resistance sangat. Okay, sebab most of the time bila kita ambil kan, nampak breakout ni, tengok sebelah ni tak ada resistance. Kita ambil dekat mana, dekat sini tadi kan, sebelah ni dia tak ada resistance. Maksudnya clear lah, dia punya root clear. Sama juga yang kita ambil kat sini. Yang kat sini kita ambil kat sini, dia dah breakout, yang move ni dia dah breakout this resistance kan. So dekat sini memang personally bagi aku, kalau ikut konteks, memang aku takkan ambil trade ni. Okay, so ni, tapi for the sake of the back testing, aku akan just ambil je lah. Aku akan ambil je. Okay, dan kat sini memang personally aku, bila aku nampak price action macam ni kan, dia tak mampu untuk close above the resistance here, memang aku takkan ambil lah. Okay, tapi tak apa, kita akan teruskan saja trade ni, ambil je, kita akan biarkan, let go. Nampak dekat sini dia dah hit kita punya hit kita punya entry point, and the same time dia dah jatuh. Okay, kita punya soft stop loss kat sini ya. Okay, now dia dah close below, kita exit lah. So it's okay. Tapi again guys,
korang kena bijak jugalah tengok the bigger picture of the stock the stock pula the bigger picture of the trade. Okay, kalau nampak ada resistance banyak, tak payah ambil lah, better tak payah ambil. Kalau ataupun kalau nak try your luck, maybe dia breakout kan, ambil satu lot je, ambil satu lot. Okay, so now next trade 13 Oktober, tengok ada tak FVG. Okay, ni ada FVG guys. Tapi again FVG ni dia dekat jauh dengan ni. Kalau dia dalam ni tak apa, kalau dekat sini kita tak nak ambil, kita let go. Sebab bila FVG terbentuk luar, tak lekat dengan ni, itu bermaksud dia stand alone lah. So kita tak nak. So ni dah pukul 12, so tak ada entry. Kita akan go to the next day. So guys, bila mana korang dah ada satu sistem yang jelas, so senang bila korang buka je market, korang tahu apa korang nak buat. That is the beautiful bila korang ada kecantikan. That is the kecantikan bila korang ada proper system lah. So aku just share aku punya idea kat sini. Korang boleh fine tune based on apa yang korang rasa okay. Okay, so this one nampak ada fair value gap here. Dekat sini ada fair value gap. Tengok ada ni, kita sell limit. Okay, yang ni okey lah. Yang ni kalau kita ambil at sini, nampak dia tak ada, kita boleh nampak dia clear kan, tak ada resistance apa-apa. Tambah-tambah lagi dia dah break trend line sini. So korang boleh campur-campur lah korang punya idea. Maksudnya confluence tu korang nampak memang kat sini memang aku nampak dia nak kat bawah lah, tapi tak sure lah jadi ke tak kan. So kita let's see how. Okay, dia kena. So now nampak bila mana momentum, first momentum dia tinggi macam ni, aku personally lebih suka terus trail lah. Okay, tapi let's see kalau dia back. Okay, so now dia pull back. So now bila dia pull back, aku akan tunggu second momentum, baru aku start trail. Okay, ni dah second momentum lah. Ni first momentum, dia pull back, second momentum. So kat sini sebenarnya aku akan start trail. Kalau ada sekejap kita tengok lagi satu candle. Tengok dia breakout tak area ni. Okay, dia dah breakout this low. So kalau ada candle yang close above this candle, aku akan exit lah. Okay, now dia jatuh lagi. So now aku akan trade kat sini. Kalau ada satu candle yang close above this one, aku akan exit terus. Okay. Okay, masih lagi tak ada candle yang close above. Okay, yang ni dia dah close above kan, so aku rasa boleh exit lah. Even kalau nampak kat sini, nampak macam mungkin kita boleh tunggu the next candle. Okay, aku akan hold lagi. Sorry, sebab kat sini, sebab dia punya close pun tak cantik, nampak seller kuat lagi. So aku akan trade dekat guna next candle. Okay, ni nampak first momentum, second momentum, ni dah pull back, buyer coming in, momentum ketiga masuk. Now kita boleh trade by momentum candle lah. Okay, ni first momentum candle, ni pull back, second ni momentum candle. So kita trade kat atas ni. Ni kita trade kat sini. Okay, ni kita trade kat candle ni. Ini momentum candle. Ini pun kira momentum candle juga sebab dia dah break low. So kita trade atas ni. Okay, now nampak ni candle ni dah close ni. So kita akan exit lah. Okay, a very beautiful win here. Okay, now let's go to the next one. Okay, so dekat sini kita boleh nampak dia dah breakout, tetapi masih lagi tak ada FVG kalau tak silap aku. Okay, again kat sini ada FVG, tapi dia alone. So aku tak nak lah, aku akan biarkan je lah. So aku biarkan je. Dan market pun dah dekat nak tutup sisi pagi. So hari ni tak ada no trade day lah.
So aku akan let go. So move to the next one. Okay, just making sure I am recording this stuff. Kalau tak, sia-sia je aku cakap 30 minit kan. So dekat sini kita nampak ada breakout, tapi dia tak close below that one. So kita biarkan. Okay, this one ada fair value gap here. Macam aku cakap, fair value gap yang dalam range is okay untuk entry, tapi kat luar tengah entry. Ni sell, kita letak kat bawah ni, tengok hit ke tak. Okay, kat sini macam tak hit je. Dah pukul apa? 11.55. Dah pukul 12 suku. So ni memang dah nak market nak close. So memang aku akan cancel order aku. Dia tak kembali dah balik. So kita biarkan je lah. So okay, eventually petang dia kembali. Tapi again, aku based on aku punya backtesting result, memang kalau entry petang selalunya market agak choppy. So you can see here, market reverse balik. So aku tak suka lah. Dan korang boleh backtesting jugalah dekat korang punya chart. Korang buat lah, cuba korang follow rules aku ni. First korang buat trade, tak kisah masa kan. Tapi lepas tu korang cuba trade waktu pagi saja. Korang akan nampak perubahan yang sangat-sangat besar lah. Sebab trade waktu pagi ni antara salah satu aha moment aku dekat FCPO. Memang aha moment aku lah. So ni pukul berapa? Pukul 12. So kat sini dah maybe memang tak ada trade dah. So kita akan let go saja. Okay, kita akan let go. Ni petang punya move, so kita tak nak. Okay, now kita tengok kalau ada breakout. So ni ada breakout. So kat sini ada FVG kat sini. Okay, so this one nice. Okay, kalau kita tengok context market, dekat sini sebenarnya ada resistance ada resistance. So move ni dia tak break this previous resistance tau. Okay, tapi personally macam aku cakap, kalau korang tengok context of the market, aku personally kalau macam ni, kalau this candle the break above and then the pull back, aku suka. That the kind of thing yang aku nak. Tapi ni tak berjaya tau. Ni maksudnya lepas dia buyer push, seller terus masuk kat sini kan. So personally aku tak akan ambil, tapi for the sake of this backtesting, aku akan ambil lah. So dekat sini kalau kita tengok, kalau aku letak kat sini aku punya buy limit, so stop loss aku 14 tick kan, 15 tick. So aku cuba ambil dekat tengah-tengah ni, so that aku dapat stop loss yang lebih. 13 tick pun sebenarnya agak tinggi, tapi tak apalah, kita just go with it. So dia hit. Ni kita punya stop loss. $12 suku. So kita akan hold sampai petang 12.25. So nampak kat sini dia terus jatuh dan dia terus close below kita punya soft stop loss. So kita akan just exit lah. So this is a loss lah. So guys, penting juga ingat penting juga untuk trade ikut konteks lah. Korang kena faham lah. Kadang walaupun ada sistem, kita kena tengok juga. Sebab ingat, FCPO ni bukan kita saja yang trade. Setiap orang ada cara trade masing-masing, ada sistem masing-masing. Dan most of the time, this is a very clear resistance ni. Selalunya clear resistance ni selalunya ramai orang take note lah. Ramai orang take note dan ramai orang akan sell. Selalunya macam tu lah, psikologi punya thing kan. Selalunya macam tu. So ni hari, okay, ni ada breakout kat sini.
11.10. Okay, so kita akan buat fair value gap kat sini. Tapi nampak tak kat sini apa yang aku nampak? Fair value gap dia tak lekat dengan apa? Tak lekat dengan 50 minute range. So kat sini aku akan let go lah trade ni. So just nanti kita akan check satu persatu trade ni kita tak akan ambil lah. Ni kita tak akan ambil. Walaupun dia naik kita tak akan ambil lah. Dia tak naik pun, dia jatuh. So ni kita ingat trade setup macam tu kita tak akan ambil. Dan even kalau yang ni pun kalau kita letak sell buy limit pun tak hit pun. So dekat sini nampak macam ada fair value gap here. Okay, tapi very small, tapi it's okay, we just take the trade. Tapi again kat sini pun kat sini again nampak bila candle ni breakout, personally aku tak berapa minat sangat lah trade ni. Sebab kat sini macam pada nampak dia tengah kat sini macam pattern dia, tapi tak apalah, kita just ambil lah. Okay, dan ambil dia terus kita rugi. Okay, kita punya stop loss kat sini the first candle of the fair value gap. Kalau dia close above baru kita exit. Okay, ni close above ni, so kita akan exit lah kat sini. Okay, now let's move to the next trade. Again, trade ikut konteks juga kan. Kat sini aku personally mungkin tak ambil juga kot trade ni, sebab dia punya breakout tak berapa clear lah. Walaupun ada fair value gap, tapi dia punya breakout tak berapa cantik lah. Sebab kat sini ada macam pattern yang reversal pattern kan. So okay, kat sini tak ada fair value gap, kita let it go. Okay, sikit lagi kita nak habis guys, and then kita akan conclude lah kita punya ni, tengok ada tak. Okay, kat sini yang ni tak berapa nak cantik sangat personally bagi aku. Dia sama juga macam ni kan, sebab the third candle yang breakout tu dia nampak kat sini kurang. Betul kat sini pun ada banyak rintangan. Okay, tapi tak apalah, sebab tadi pun kita dah ambil trade tadi kan, ni pun kita ambil jugalah sell limit. So stop loss kita kalau kita letak kat sini dalam 11 tick, so kita letak kat sini lah 10 tick je. Okay, 10 tick je macam tu. So let's see how macam mana, adakah dia hit. Okay, dia jatuh. Okay, kat sini jatuh, dan dia meninggalkan kita lah. Okay, 12 suku lah. So memang kat sini kita takkan entry lah trade ni. Okay, it's okay. Kita move to the next trade. Ngantuk pula guys. Okay, ni tak ada benda kat sini, nothing to look at. Oktober pun tak ada apa-apa. So 29 Oktober tengok ada tak. Okay, ni ada a very nice
breakout here. Kita tengok kat sini ada tak setup, ada tak market kasi tak peluang untuk kita entry. $12.25. So kat sini pun tak ada peluang untuk kita entry, so tak apa, kita let it go. Okay, 30 Oktober ni hari Wednesday. Ni hari apa? 30 Oktober hari Thursday Khamis. So hari Khamis, aku lupa sepatutnya buat backtesting ni kena dengar music guys. Dengar music baru kita layan sikit. So ni dia ada breakout. Okay, okay, dia ada breakout kat sini. So kita, tapi tak ada apa, tak ada fair value gap. So kita move to the next day. Move to the next day. Okay, kat sini ada setup kita. Alamak, sepatutnya kita dah entry kat sini guys. Sepatutnya kita dah entry kat sini, tapi aku dah terlaju sikit. Tapi tak apa, kita entry je kat sini. Sepatutnya kita entry kat, sebab kat sini kita punya limit order kan. Tak tentu juga sebab kat sini kalau kita ambil kat sini, stop loss kita dalam 15 tick, 14 tick. Okay, tapi kita akan ambil lah entry ni. Okay, kita let's sila kita ambil, sebab memang ada kita hit kita punya ni. So yang ni test aku memang jadilah, sebab recently memang aku ambil trade ni. Okay, memang aku ambil, tapi aku ambil dekat atas lagi lah. Yang ni aku ada setup lah yang aku pakai. Okay, okay, kita punya stop lah kat sini kat candle ni. So ni first momentum. Now second momentum, kita akan start trail kat sini. Okay, so kita tengok now dia dah break another new low. Okay, so dekat sini kita akan trail lagi. Okay, yang ni walaupun dia close tapi dia tak berapa strong so kita tunggu dulu. Ni pun sama, close tapi tak strong. Okay, nak kita trade kat candle ni. Kita trade kat candle ni. Trade kat candle ni. Okay, trade kat candle ni. Okay, masih lagi trail. Ni nak close market dah ni. 7 ni kita boleh exit lah, sebab ni kita boleh exit terus. Okay, so complete lah kita punya backtesting untuk bulan Oktober, dan this is the result lah. Okay, we take a very less trade, hanya 8 trade saja dalam sebulan, and then kita punya win rate 62%. Dan total profit kita, this is our total profit, dan kita punya drawdown 1900. So okay, quite nice lah. Tapi kat sini again lah, sepatutnya kita boleh optimizekan lagi kita punya trade. Kalau kita tak rugi kat sini, kat sini memang kita takkan ambil trade ni. Okay, sepatutnya kita tak rugi lah. Trade ni kita takkan ambil. Dan dekat sini pun kita takkan ambil sepatutnya. Kalau aku takkan ambil. Okay, dan dekat sini, yang ni pun sebenarnya aku takkan ambil lah. Dan eventually sebenarnya kalau kita tak ambil ketiga trade ni kan, okay,
memang kita ada 100% win rate lah untuk apa, untuk bulan Oktober ni. Okay, so korang, aku dulu sebenarnya tak percaya dengan 100% win rate. Tapi bila aku dah buat backtesting kan, sebenarnya 100% win rate ni is possible lah. Sebab apa? Macam mana kita nak achieve 100% win rate dalam sebulan tu kan? Let's say kita nak achieve 100% win rate, kita ambil satu trade dan kita make sure lah trade to win 100% win rate lah. Okay, so now aku percayalah kalau ada trader. Dulu aku tak percaya, tapi bila aku fikir balik, kan, mungkin trader tu hanya ambil 5 trade sebulan dan 5 trade tu untung. So 100% win rate lah kan. So tapi eventually memang susah lah kita nak maintain 100% win rate tu. Sangat-sangat susah lah. Memang mustahil lah kan. Tapi kalau kita ambil very less trade, let's say dalam sebulan tu ambil 3 trade, mustahil je sebenarnya kan. Okay, so guys, aku rasa itu sajalah aku punya ni. Dan again guys, this is the rules yang korang kena guna lah untuk nak guna model ni lah. Okay, model ni. So aku ada lagi 2 setup yang aku tak share dengan korang semua lah. Okay, tapi 2 setup ni bila aku buat backtest, dia jarang berlaku. Especially yang ni lah, ni jarang berlaku. Yang ni sebenarnya berlaku lah, ada banyak kali berlaku. Cumanya aku rasa korang guna saja setup ni pun dah memadai lah. Okay, dah memadai. So guys, aku rasa itu saja aku punya video kali ni. So I hope it helps you guys untuk lebih power dalam FTPO lah. Okay, thank you so much for watching. Assalamualaikum.